Siapa suka makan keropok, kerepek sebabkan kulit korang tu terlalu sensitif. Ini untuk video untuk korang, jangan skip. The ending memang aku nak bagi tahu lagi satu tips. Saya Kawita Das from Osana Beauty. Tahu tak kenapa keropok dengan kerepek macam tu kan? Lagi-lagi anak-anak kita yang kulit yang kering dan juga gatal-gatal, malam tak boleh tidur. So korang selalu sedih kan? Kenapalah anak saya ada masalah kulit begini? And then korang skip, jangan bagi mereka keropok dan ataupun kerepek yang mengandungi garam yang tertinggi, sebabkan yang tu boleh menyebabkan dehydrate kita punya badan dan juga kulit. Maksudnya mineral kita akan berkurang, airnya akan berkurang, and korang bolehlah gantikan dengan buah jambu. Siapa suka buah jambu air ni? Memang I punya favourite lah. Korang lagi-lagi buah tempatan dan bila-bila pun kita boleh dapat. So korang bolehlah gantikan dengan buah jambu yang ni. Boleh bagi kepada anak kita sebab yang ni memang mineral dia tertinggi. So kulit kita tak rasa terlalu kering. So bolehlah ganti dengan buah jambu macam ni. Makan je. Jangan taruh garam ke asam ke apa-apa. Just makan macam tu. And I dah letak aloe bag tau dekat sini. Makanan tu dalaman. Dan juga untuk luaran badan kita, kulit yang gatal, yang sensitif, korang bolehlah guna kita punya combo set dari Osana Beauty. I letak aloe bag, sabun dengan minyak. So pakai je konsisten. So bolehlah dapat perubahan daripada dalaman dan juga luaran. Thank you.